Bila masuk dalam neraka, seperti mana Allah ubah rupa bentuk ahli syurga, Allah juga ubah rupa bentuk ahli neraka. Bulan lepas kita tengok Nabi sebut ahli syurga diindahkan rupa paras mereka. Yang laki-laki kacak, yang perempuan semua cantik, 100%. Kemudian ditinggikan ahli syurga sehingga 60 hasta. Lebih kurang tinggi pun 30 meter lah tinggi. Sebab syurga pun luas, tetapi neraka lebih luas. Lalu kata Nabi SAW, apabila seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ni saya bawa orang tuan-tuan kan, satu step sampai neraka ni. Nabi kata, satu gigi ahli neraka lebih besar ataupun sebesar gunung Uhud di Madinah. Baru gigi tuan-tuan, baru gigi. Kalau orang tanya ahli syurga dengan ahli neraka siapa lebih besar? Ahli neraka. Satu gigi ahli neraka sebesar bukit Uhud di Madinah, kata Nabi dalam satu hadis. Lebar badan dia, lebar badan ahli neraka 70 hasta. Hari ni berapa lebar? Semua tengok saya kan? Satu kan? Takkan gemuk-gemuk pun satu ya. Taklah banyak sangat. Tuan-tuan, ahli neraka 70 hasta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, hak mana yang hak Allah tentu ahli neraka, hak inilah yang dia akan tengok nanti. Kata para ulama, kenapa Allah bagi besar ahli neraka? Jawapan dia ialah apabila ahli neraka ni tubuh dia besar, maka permukaan kulitnya besar. Apabila permukaan kulitnya besar, maka lebih banyaklah kawasan-kawasan sakit yang akan dia rasa hasil daripada dibakar. Contoh mudahnya, kalau sebelah tangan terbakar dengan separuh badan, hak mana sakit ke? Separuh badan lah, pasal lebih banyak kawasan yang terbakar. Dah kalau badan ahli neraka tu Allah Ta'ala cipta besar, Tuhan ubah jadi besar, maka lebih banyak dan lebih luaslah kawasan yang dia akan rasa panas. Lebar 70 hasta, gigi saja besar bukit Uhud kepala badan dia, dan tebal badannya, kata Nabi, mathiratu thalath, perjalanan 3 hari. Tebal kot ni. Tebal kot ni, tebal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar mana tuan? Rupanya ada orang yang dibakar itu sampai ke buku lalinya. Bukan semua orang ni seluruh tubuh badan dia dibakar. Ada orang yang dibakar itu bila masuk neraka sampai ke buku lali. Ada orang dibakar sampai ke lutut, ada orang dibakar sampai ke pinggang, ada orang dibakar sampai ke leher. Nabi kata, dan ada orang dibakar seluruh tubuhnya. Mati ke hidup ustaz? Dah bakar 24 jam. La yamutu fiha wala yahya. Kan surah apa tu? Sabbihiskah. La yamutu fiha wala yahya. Ahli neraka ni nak hidup pun tak ada, nak mati pun tak ada. Yang dia rasa apa? Sakit. Dalam neraka Allah Ta'ala kata, waktu kami mula cipta dulu, Allah Ta'ala cerita kepada Jibril cerita kepada Rasulullah. Dulu Allah, tuan-tuan, sampai malam ni neraka dah ada. Bukan nanti baru nak buat, dah. Neraka sudah tersedia. Beza kita dengan orang yang telah mati, orang yang telah mati tak boleh buat apa-apa utusan. Habis dah. Kita yang masih berada di atas dunia fitnah, dunia ujian, dunia amalan ini masih boleh buat keputusan untuk menjadi insya-Allah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata dulu, ketika mana aku ciptakan neraka itu, aku bakar neraka itu selama 1000 tahun dan apinya berwarna merah.
Merah tuan, api dia merah 1000 tahun. Oh, bakar. Pangat siap-siap. Kemudian aku bakar lagi selama 1000 tahun sehingga apinya berubah berwarna putih. Ini hadis ni. Ini hadis. 1000 tahun pula orang Ta'ala bakar. Putih api, api putih. Panas. Kemudian kata Allah, dibakar lagi neraka itu. Dalam neraka bakar api bagi panas siap-siap. Bagi panas siap-siap. Proses yang ketiga, api itu telah bertukar menjadi hitam, iaitu kepuncak kepada kepanasan. Wa ta'kulu ba'daha ba'dah, dan setiap api memakan di antara satu sama lain. Api ni bakar api ni, api ni bakar api ni, lebih panas. Sehinggalah hari ini api di dalam neraka Allah berwarna hitam. Kata Nabi, fahiya sauda muzlimah. Suasana dan keadaan di dalam neraka itu adalah hitam melegap. Api yang kalian gunakan di atas muka bumi untuk masak, mencairkan tembaga, mencairkan emas, mencairkan besi, api itu kata Nabi SAW adalah satu daripada 70 bahagian yang ada dalam neraka Jahannam. Hak dunia tu satu, hak dalam neraka tu 70 kali, dan telah dibasuh dengan air lautan berkali-kali, kata Nabi. Allah Ta'ala saring tu basuh. Kita kata heran, macam mana basuh api tu? Tuan-tuan tengok lava dia masuk dalam laut, bukan terpadam, bukan sehari, bertahun dia berjalan tu tak terpadam. Lava muntah keluar daripada gunung api tu, dia masuk dalam laut, tak terpadam. Nabi kata api neraka telah pun dibasuh oleh Allah berkali-kali, dan Allah Ta'ala hanya bagi satu daripada 70 kepanasan. Hak dunia tuan-tuan, letak 5 minit pun kita tak sanggup dah. Bagilah sejuta pun untuk letak 5 minit. Tak lilin tang ni 5 batang, tak tangan 5 minit, bagi sejuta. 5 minit. Maka kata Nabi, hati-hati. Selain daripada malaikat Malik sebagai ketua yang menjaga neraka, bila mau masuk aja ahli neraka, bila dia masuk aja ahli neraka, malaikat Malik tanya soalan pertama, dulu tak pernah dengar kah ada rasul dan ada utusan Allah yang beritahu tentang benda-benda ni? Tak pernah dengar kah dulu para rasul dan para ulama, para utusan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu benda yang halal dan haram? Nak jawab apa? Nak jawab macam kita jawab di dunia? Tak tahu, kata benda tu sibuk, memang duk keluar kerja pagi balik malam apa semua tak dan. Dekat-dekat nak pencen tengok mati dah. Tu ni metang ni. Nak jawab kat tu malaikat Malik. Tiap-tiap kali masuk malaikat Malik tanya, dulu tak ada kah dengar? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jaga-jaga di samping malaikat Malik ada malaikat Az-Zabaniyah, petugas-petugas di kalangan para malaikat yang duduk dalam neraka. Malaikatun ghilazun syidad, bengis. Bila Allah Ta'ala arahkan, dia tuangkan air ke dalam mulutnya, dalam keadaan air itu menggelegak, malaikat pun tuang. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, ayat Quran sendiri, ayat dahsyat daripada ayat. Allah Ta'ala cairkan tembaga, lepas tu tuang, malaikat tuang. Tu cerita jenis siasaan ni. Ada orang dengan dosa dia buat, ayak didih tu tuang, tembus masuk dalam perut ni. Kita kesian tak orang tuang tu, tengok kesian, tak apa hati kot. Allah Ta'ala kata dalam neraka Jahannam, petugas-petugas Allah yang diberikan nama Az-Zabaniyah tidak ada perasaan ihsan sama sekali. Dia tak ada. Dia tuang, lepas tu terborai perut dia tuang kan. Tuang. Tengok.
Allah sebut siap-siap malaikatun ghiladun syidad. Hampa jaga-jaga malaikat hak kami boh dalam neraka ni untuk sebagai petugas kami. Malaikat yang sangat bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mengingkari arahan yang Allah bagi. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia akan buat tiap-tiap arahan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan buat satu persatu. Kata Nabi, manusia yang paling ringan, semua orang tahu, manusia yang paling ringan dalam neraka, dalam banyak ahli neraka tuan, banyak ahli neraka, punya banyak ahli neraka ni, yang paling ringan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna ahwana ahli nari azaban Abu Talib. Yang paling ringan azab di dalam neraka adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'lain. Tak bakar semua, hanya letakkan slipper je yang diperbuat daripada api neraka. Na'al, slipper lah, na'lun. Lalu dipakaikan kedua-dua slipper ini di bawah kaki Abu Talib. Yaghli minhuma dimaghuhu. Lalu bergelegak-gelegaklah isi kepala Abu Talib. Menggelegak, guru-guru pakai.